Subsidi ini adalah hak rakyat. Dan kerajaan hari ini adalah kerajaan yang melaksanakan tanggungjawab untuk pertahankan hak rakyat daripada dirompak oleh warga-warga asing. Ini kerajaan pertahankan hak rakyat. Kerajaan pertahankan subsidi rakyat. Subsidi ini adalah hak mutlak rakyat Malaysia. Adakah kita tak patut sokong? Adakah kita tak patut untuk sokong kerajaan pada hari ini? Apa lagi yang kita mahu? Kalau kita terus juga hentam kerajaan, kalau kita terus juga balun kerajaan, walaupun kerajaan hari ini, walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini laksanakan satu program yang terbaik untuk nak mempertahankan subsidi rakyat pun kita hentam, bermakna kita bukan berada di lantai NGO, tuan-tuan. Bermakna kita bukan bersuara sebagai suara rakyat di lantai NGO. Kalau itu pun kita hentam, bermakna kita ini sedang bercakap di lantai politik. Kita ini mewakili parti politik. Pemikiran kita ini adalah politik kepartian. Buatlah apa pun kita akan hentam kerajaan sebab kita bercakap atas lantai politik. Ini berbeza. Sebab itu saya nak bawa kita punya aktivis-aktivis, saya nak bawa rakyat Malaysia cuba berfikir. Ini perjuangan yang kita bawa. Kita berada di lapangan, kita buat terjahan, kita bongkarkan isu-isu melibatkan warga asing yang berniaga secara haram dalam negara, tidak ikut peraturan, tidak ikut undang-undang. Kalau warga-warga asing yang berada dalam negara kita yang berniaga mengikut aturan, mengikut undang-undang, bayar cukai, duduk dalam negara kita secara sah, bekerja secara sah, berniaga secara sah, ini tidak menjadi masalah kepada kita. Sebab apa yang kerajaan buat, mereka ikut, ini tidak menjadi masalah. Sekarang ini yang kita lawan, yang kita bongkar, yang kita hentam ini, tuan-tuan, adalah melibatkan warga-warga asing yang duduk secara haram, yang tidak ada dokumen, yang duduk dalam negara kita merampas, merompak hak-hak kita, subsidi-subsidi kita, semua diambil secara haram. Ini yang kita bongkar, tuan-tuan. Apabila kerajaan hari ini, kerajaan laksanakan satu sistem untuk memberi manfaat kepada rakyat. Kerajaan laksanakan satu sistem untuk nak menghalang warga-warga asing daripada menggunakan subsidi rakyat secara berleluasa. Sebab itu kita perlu sokong, tuan-tuan. Kita perlu sokong isu melibatkan petrol budi madani 95. Sebab ini memberi manfaat kepada rakyat Malaysia. Dan sekarang ini kita perlu sokong KPDNK, ada satu aplikasi e-kos. Kita daftar di e-kos, nak beli minyak paket subsidi, kena guna IC, tuan-tuan. Boleh dapat 3 paket minyak subsidi dengan harga 1 paket 1 kilo RM2.50. Apa yang saya nak bagi tahu, tuan-tuan, apabila kerajaan buat satu sistem yang beri manfaat kepada rakyat Malaysia, bukan setakat rakyat dapat manfaat untuk beli minyak subsidi, negara juga dapat manfaat untuk menghalang warga asing daripada beli minyak subsidi. Ini yang kita kena tahu, tuan-tuan. Ini yang kebaikan dibuat oleh kerajaan melibatkan subsidi rakyat. Sebab itu saya bagi tahu, dalam isu melibatkan subsidi ini, kita perlu sokong kerajaan madani. Sebab ini dapat memberikan kebaikan kepada rakyat. Kita tak mau pertikaikan melibatkan politik bagai. Kita bukan ahli politik, kita bukan cakap di pentas politik, kita bukan kempen semasa pilihan raya. Kita bercakap sekarang ini melibatkan hak rakyat. Ini yang kita perlu sokong. Sebab itu saya seru rakyat Malaysia, tak ada parti, tuan-tuan, non-partisan ini, tuan-tuan. Kita hanya rakyat. Apa kebaikan yang dibawa oleh kerajaan, kita perlu sokong. Isu melibatkan subsidi ini, sokonglah, tuan-tuan. Dan saya yakin, kalau rakyat memberi sokongan, memberi ruang dan peluang kepada kerajaan madani ini, memberikan kesempatan sokong kerajaan pada hari ini, tuan-tuan, percayalah, tuan-tuan,
Selepas ini, seluruh barangan, semua barangan-barangan subsidi yang ada dalam negara kita ini, nak beli terpaksa tunjuk IC, tuan-tuan. Ada IC baru hampa boleh beli. Ini dapat menghalang daripada ketirisan subsidi. Ini dapat menghalang berjuta-juta warga asing yang ada dalam negara kita daripada menikmati subsidi rakyat Malaysia. Ini kebaikan yang dibuat oleh PMX, tuan-tuan. Ini kebaikan yang dibuat oleh kerajaan. Ini untuk manfaat rakyat Malaysia. Ini untuk menjaga hak kita, tuan-tuan. Kalau tak guna IC, tak beli barangan subsidi, tak guna IC, macam mana kerajaan nak kawal barang? Macam mana kerajaan nak kawal subsidi? Tak boleh kawal, tuan-tuan. Bermakna e-kos ni tak perlu bawa MyKad, kita kena daftar. Kita kena daftar di dalam app e-kos ni. Semua ni, aplikasi ni di bawah KPDNK. Bermakna selepas ini rakyat Malaysia nak beli minyak subsidi kena ada IC. Sebab apa saya kata kena ada IC? Sebab dengan ada IC baru boleh daftar aplikasi e-kos ni. Sebab tu kena kita gunakan aplikasi e-kos, boleh beli barangan subsidi. Warga-warga asing tidak ada IC, dia tidak boleh daftar aplikasi ni. Bila tak boleh daftar aplikasi ni, dia tidak boleh membeli barangan subsidi. Percayalah, tuan-tuan. Percaya. Kalau di masa ke depan kita terus sokong kerajaan perpaduan madani ini melibatkan subsidi, di masa ke depan saya yakin semua barangan subsidi ini nak dibeli oleh rakyat Malaysia kena menggunakan aplikasi di bawah KPDNK. Kita akan dapat kawal, tuan-tuan, secara total. Kita akan dapat kawal barangan subsidi rakyat Malaysia, tuan-tuan. InsyaAllah, kalau hampa sokong, hampa berikan peluang, hampa berikan kepada kerajaan sokongan, kita akan dapat jaga, kita akan dapat pantau kawal subsidi rakyat Malaysia. Tuan-tuan, selagi mana tidak menggunakan kad pengenalan untuk nak register di dalam aplikasi e-kos ini, selagi itulah kita tidak boleh kawal barangan subsidi rakyat Malaysia. Apabila kerajaan keluarkan satu aplikasi, daftar menggunakan IC, nak beli menggunakan aplikasi ni, dia akan dapat kawal subsidi, barangan subsidi rakyat Malaysia. Mula-mula hampa akan rasa menyusahkanlah, peliklah, kenapa buat macam ni lah puluhan tahun tak ada pun yang buat macam ni. Kerajaan sebelum ni tak pernah buat macam ni. Saya nak habaq, puluhan tahun sebelum ni ada 9 Perdana Menteri tak buat macam ni, tuan-tuan. Bermakna 9 Perdana Menteri puluhan tahun dahulu, selama 68 tahun negara merdeka, tak buat macam ni. Bermakna selama itulah barangan-barangan subsidi rakyat Malaysia boleh dinikmati dengan bebas oleh warga-warga asing. Dulu, tuan-tuan, tak terkesan sangat sebab warga asing ada dalam negara kita ni tak ramai. Mana ada ramai sangat di tahun 70-an, di tahun 80-an. Mana ada berjuta-juta warga asing dalam negara kita. Bermula daripada tahun 90-an, 2000, 2010, 2020 sampai sekarang ini 2025, tuan-tuan. Dalam masa 40-45 tahun sekarang ini, ada berjuta-juta warga asing dalam negara. Kalau kerajaan tak buat kawalan, kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim tak buat kawalan macam ni, tak arahkan KPDNK buat kawalan macam ni untuk menggunakan aplikasi baru boleh beli minyak paket subsidi, barangan-barangan subsidi ini tak akan dapat dipantau dan dikawal oleh kerajaan. Apabila barangan ini tidak boleh dipantau, dikawal oleh kerajaan, bermakna sampai bila-bila pun rakyat Malaysia tidak akan mencukupi nak membeli barangan subsidi dalam negara. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab warga-warga asing sekarang ini ada dalam negara kita
lebih daripada 5 juta orang, tuan-tuan. Yang illegal dan yang legal. Lebih daripada 5 juta warga asing. Dan mereka ini semua boleh berbelanja dan boleh beli barangan subsidi rakyat Malaysia. Sebab itulah barangan-barangan subsidi ini sentiasa kehabisan di pasaran. Ini tindakan yang perlu kita sokong. Tindakan yang rakyat Malaysia perlu sokong. Tindakan yang dibuat oleh kerajaan hari ini adalah satu tindakan yang terbaik. Ini pemikiran kehadapan, tuan-tuan. Ini pemikiran luar kotak yang diambil oleh kerajaan. Ini satu tindakan yang tidak popular tetapi dapat menjaga hak rakyat Malaysia. Walaupun kita rasa berat, walaupun kita rasa susah, walaupun kita rasa, kenapa kena daftarkan dulu, kenapa kena bawa aplikasi, kenapa kena gunakan aplikasi. Kita rasa susah, tuan-tuan. Tetapi percayalah, tindakan yang diambil oleh kerajaan inilah yang dapat mengawal hak subsidi rakyat Malaysia daripada diambil oleh warga-warga asing secara bebas. Saya bercakap tentang hak rakyat Malaysia yang ada kad pengenalan. Saya bagi tahu Kerajaan Perpaduan Madani buat satu tindakan yang cukup memberi manfaat kepada rakyat dan negara. Saya bagi tahu tindakan yang diambil oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia walaupun tidak popular, tetapi tindakan ini dapat mengawal barangan subsidi daripada dinikmati oleh warga-warga asing. Kalau tak buat satu ketetapan untuk nak beli barangan subsidi menggunakan IC, macam mana nak kawal barangan subsidi? Kalau kerajaan tak mampu kawal barangan subsidi, warga-warga asing yang ada berjuta-juta dalam negara boleh menikmati barangan subsidi rakyat Malaysia. Sebab itulah barangan subsidi tidak mencukupi di pasaran. Bila barangan subsidi tidak mencukupi di pasaran, rakyat Malaysia akan maki, akan hentam, akan kritik kerajaan. Sedangkan kerajaan dah keluarkan barangan subsidi mencukupi untuk bilangan rakyat Malaysia yang berhak menggunakan subsidi. Macam mana boleh jadi tak cukup? Jadi tak cukup sebab ada lambakan-lambakan warga-warga asing dalam negara. Ada lambakan pendatang asing tanpa izin dalam negara. Ini lambakan ini tidak mampu nak dihalang oleh kerajaan dalam masa terdekat. Daripada segi ekonominya, kerajaan berfikir secara pantas, secara segera. Tak boleh nak halang, tak boleh nak hantar ke semua balik pendatang asing tanpa izin. Sebab ini mustahil dibuat dalam masa yang terdekat. Kerajaan ambil satu tindakan yang drastik yang dibawa oleh PMX. Buat satu sistem, buat satu aplikasi e-kos, buat secara subsidi bersasar. Sebagai rakyat Malaysia, daftarkan aplikasi boleh beli barangan subsidi. Apabila kerajaan buat macam ni, secara automatically kerajaan akan boleh kawal barangan subsidi daripada digunakan oleh warga-warga asing. Inilah satu tindakan yang terbaik, yang cepat, yang pantas, yang segera diambil oleh kerajaan untuk nak membasmi, nak membanteras warga asing daripada menggunakan subsidi rakyat. Ini kita perlu sokong kepada kerajaan ini, tuan-tuan. Ini tindakan yang dibuat adalah tindakan yang terbaik yang rakyat perlu sokong. Ini yang saya cuba kongsikan dengan rakyat Malaysia. Sebab apabila kita berada di lantai NGO, kita bercakap tentang kepentingan rakyat. Bagi kita di Surplus, apa yang kita suarakan kepada rakyat Malaysia? Apa yang kita suarakan sebagai rakyat Malaysia kepada kerajaan? Pada kali ini kita tengok apa yang disuarakan sebenarnya sedang membawa manfaat kepada rakyat. Apa yang kita suarakan, kita lihat dengan jelas kerajaan pada hari ini cuma buat yang terbaik kepada rakyat berdasarkan apa yang kita minta daripada kerajaan. Dan nak bagi tahu, amat mustahil kalau boleh kawal barangan subsidi tanpa menggunakan kad pengenalan kita, tanpa menggunakan IC kita
mustahil kerajaan boleh kawal barangan subsidi. Kenapa dulu kerajaan tak buat? Sebab dulu kerajaan tak buat, dulu tuan-tuan, warga asing tak ramai sangat. Tak berapa ramai, sebab itu tak buat. Kenapa Perdana Menteri sebelum ini tak buat? Mungkin Perdana Menteri sebelum ini tak buat sebab mereka tak terfikir, tak terlintas untuk nak ambil tindakan sebegini. Dan pada ketika mereka menjadi Perdana Menteri, tak ada NGO seperti Surplus yang lawan gila-gila isu warga asing ini secara lapangan. Kita tak kata tak ada NGO yang lawan. Mungkin sebelum ni pun ada NGO yang lawan tentang isu warga asing. Tetapi kita di Surplus, kita datang, kita turun lapangan, kita buat terjahan. Mungkin nasib kita di Surplus itu baik ketika kita turun di lapangan, masa waktu itu TikTok sedang viral. Sebab itu kita ini bercakap dan kerajaan sedang mendengar, meneliti apa yang kita bawa, apa yang kita cakap, apa idea yang kita bagi, apa kritikan yang kita bagi, solusi yang kita berikan kepada kerajaan dan kita tunjukkan secara lapangan. Ini nasib kita di Surplus. Pada ketika kita berada aktif di lapangan, pada ketika itu TikTok sedang trending dan viral. Ini saja tuan-tuan. Dan kerajaan pada hari ini sedang mendengar apa yang rakyat cakap. Dan pada ketika ini, Perdana Menteri mungkin melihat isu ini perlu dibetulkan segera. Sebab itulah tindakan-tindakan ini dibuat. Dan kita nak bagi tahu selepas ini, kita harap semua barangan subsidi rakyat Malaysia, sebab barangan subsidi ini hanya boleh digunakan oleh rakyat Malaysia sahaja. Sebab itulah perlu buktikan, tunjuk IC sebelum beli barang. Hampa rasa susah tuan-tuan? Ini hanya sementara.